Masalah sekarang kan, masalah dia bukan masalah trading dah sekarang kalau you perasan. Masalah utama sekarang kan ialah masalah di mana terlalu banyak information. Bila banyak information, confuse, keliru mana satu nak buat, mana satu nak follow. Yelah, dekat YouTube banyak dah kalau you search pasal trading kan. Dan kalau you search juga pasal trading dekat TikTok lagi lah banyak. Dan kenapa saya trigger ni, recently saya tak tahu kenapa saya punya page saya, timeline saya memang being bombarded lah apa tu, hoarding dengan banyak gila information pasal teknik sifu tu sifu ni. Saya pun dah naik pening lah. Tak, maksud saya lah, point saya lah, memang saya semua dislike, maksud unfollow lah kan. Tak tahu kenapa dia keluar. Sebab dulu saya dah buang benda tu kan, tiba-tiba banyak balik. Maksudnya benda yang sama might happen pada you. Okay, pasal apa? Information ni dia terlalu banyak sekarang masalah dia. Okay, teknik terlalu banyak, beribu. Even kalau you pergi offline pun, you pergi Kinokuniya ke apa sebagainya, memang benda ni pun memang banyak gila ni. Kedai-kedai buku online, Shopee dan sebagainya. Tapi benda tu tak make a difference tau. Apa yang make difference ialah iaitu execution, di mana you be able untuk implement satu benda. Dan untuk implement satu benda, you kena fokus pada satu cara. Dan untuk fokus satu cara, you kena fokus satu sifu, rather than you terlalu fokus kepada iaitu pelbagai teknik, pelbagai sifu dan sebagainya. Why not you buat benda ni tahun 2025? Okay, masa video dia buat, dan mungkin relevan pada you, pada yang dah kira macam video ni dah berapa tahun kemudian kan. Dia most important ialah you kena clear macam mana you be able untuk choose satu mentor, satu cara dan buat sampai jadi. Rather than terlalu banyak, last kali dia jadi ialah too much information, create confusion, create inaction, tak boleh buat apa-apa. Last kali apa? Tak ada result. Okay, so kadang-kadang kena ada satu ability yang simple, ability yang mudah, iaitu choose satu orang. Tak kisah siapa pun. Okay, so work dengan dia, pergi pada deeper level. Okay, jangan terlalu iaitu work on surface level. Benda ni tak membantu guys. Jadi saya nak you be able untuk ada satu konsep ni dan bolehkan jadikan result, di mana saya rasa benda ni sangat membantu you kalau you boleh faham apa saya cakap ni. Sebab saya pun benda yang sama. Kadang-kadang kita, dia macam ni lah, paling basic kan nak tahu. You ada banyak group Telegram. Satu, bukan saja confused dengan teknik tu, confused juga dengan apa? Iaitu fear of missing out. Yelah, satu sifu buy kita pun terlajak. Dah profit dah pun kita pun lajak lagi. Jadi benda ni saya nak you start think about it betul-betul, supaya you start ada realization dan juga start ialah logic you, di mana ialah you be able untuk make money dan buat benda tu secara systematic. Alright, saya tengok ialah sebab information alone doesn't create change guys. Alright, dan apa yang create change ialah implementation, dan bukan implementation seorang. Pasal seorang ni boleh ke laut, ke pantai, ke sungai kan, ke longkang ke macam-macam lah. Tapi kalau kita buat dengan mentor, ada orang observe kita, kita lebih accountable. Cuba you imagine lah ada orang tengok you hari. Cuba you imagine lah ada orang guide you trading hari-hari. Cuba you imagine lah orang yang dah buat benda tu kan, duduk bersama you. Adakah you akan lebih capai objektif ataupun sebaliknya? Saya nak you think about that. Sebab recently saya nampak banyak feed saya pasal trading lah, saya pun benda ni. Sebab saya memang tak unfollow je semua. Sebab bagi saya, kita dah workable, betul tak? So saya tak mencari apa benda yang lagi next tak. So next saya always risk management. Next saya ialah always lah macam nak growth benda tu berkali-kali ganda dengan cara yang simple way, less time, less effort, exponential growth. Alright, so jumpa lagi dan salam hormat.